Okay, hari ni dia nak show something ilmu tentang polarize dengan transition. Dua perbezaan yang berbeza. Okay, transition polarize dan juga transition. Okay, so kita aktifkan counter polarize, counter transition. Nampak UV, lampu UV dah ada. Kita aktifkan. Okay, ini adalah transition extraactive polarize. Maksudnya transition dengan polarize lah. Okay, dia boleh buat dengan power. Okay, nampak tak perbezaan dia? Okay, nampak di sini ada 3 ekor ikan. Okay, ini polarize. Alright, macam yang ni cakap, polarize ya. And then transition tanpa polarize. Alright, dia transition extractive juga tapi tanpa polarize. Tak nampak ikan. Betul? Tak nampak ikan. Memanglah, zoom lah berapa kali pun kamera tu takkan nampak. So lagi sekali ni nak ambil transition extractive polarize. Nampak? Ada ikan. Kalau kita letak, tarik macam ni, tak nampak. Tapi yang ni ada nampak. Betul tak? Menggunakan cat transition. Cat polarize. So, lagi sekali, Li nak bagi tahu, ingat ya, sharing is caring. Ini adalah semua 7 warna yang berbeza untuk transition. Transition. So, siapa nak tahu mana yang lagi sedap, datang sini dulu.